ASB, tabung haji atau emas? Mana satu yang lebih bagus? Aduh, klise lah soalan. Jangan macam tu. Sentiasa ada perkara dan ilmu yang kita belum tahu lagi. Mungkin ada yang belum tahu lagi ilmu tentang soalan ni. Jadi saya share. Untuk simpanan jangka pendek, kurang daripada 2 tahun, ASB dan tabung haji lebih sesuai. Kenapa? Pulangannya konsisten sekitar 4 ke 5% setahun. Tapi untuk jangka panjang, emas lebih menguntungkan. Sebab apa? Nilainya lebih stabil, tidak mudah terjejas oleh keadaan politik ataupun ekonomi, dan kenaikan dia adalah sekitar 10% setahun. Jadi, dalam jangka pendek, memang emas ni boleh turun nilai dia, tapi untuk long term, trend menunjukkan peningkatan 10% setahun untuk purata 20 tahun punya prestasi. Jadi rumusannya, untuk simpanan jangka pendek, kurang 2 tahun, pilihlah ASB ke, tabung haji ke, dua-dua okey. Untuk simpanan jangka panjang, saya sarankan lebih baik anda parking dekat emas. Mau mulakan simpanan emas serendah RM100 untuk anda fizikal, kemudian kan macam ni. Isi beg biru di bawah, saya bantu anda untuk kaya dengan emas. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.